Ada satu trait yang lagi tinggi daripada bijak yang menyebabkan dia boleh lebih jauh, iaitu lagi kejam. Setakat nak bunuh negara, ekonomi negara semua ni apa sangat. Sekali diimplement kat satu keluarga, fail semua, keluarga tu tak boleh keluar dari itu, rosak habis satu keluarga, 7 keturunan. GDP kita makin naik, negara secara total makin mewah, tetapi dia jadi K-curve. Yang atas ni dia makin naik, yang bawah ni makin turun. Sebab itu billionaire makin ramai, makin pandemik makin ramai je billionaire. Riba perbankan dan juga eksploitasi sumber alam. Ini merupakan antara cap jari yang ditinggalkan oleh kumpulan-kumpulan ini bagi mengeksploitasi ekonomi sesebuah negara. Perkara ini bukan baru, bahkan ianya telah terbina daripada zaman para nabi dan rasul dan mereka bawa sehinggalah ke hari ini. Mereka mengawal dunia dengan hutang dan ekonomi sehingga dunia seolah-olah terjerat di dalam perangkap mereka. Siapakah mereka? Episod kali ini kita telah menjemput Ustaz Suhail Sufian, wakil daripada Pemikir, untuk membincangkan satu episod tentang bagaimana Yahudi dan juga gerakan Zionis mengeksploitasi ekonomi dunia bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Saksikan video kali ini bagi memahami topik perbincangan dengan lebih mendalam. Sebenarnya terlalu banyak pembongkaran tentang sisi kejahatan Yahudi yang perlu saya kongsikan kepada anda supaya kita semua lebih faham isu sebenar yang berlaku pada tanah Palestin hari ini. Jadi saya sedang usahakan projek kandungan podcast Akal Wahyu ini dengan Bumi Mi'raj, Dunia Palestin dan Pemikir yang sekarang ini sedang giat bangunkan projek media Islami dan Palestin di media sosial. Kalau anda setuju konten Palestin dan pembongkaran Yahudi ini perlu dipertingkatkan, sokong projek ini dengan menyumbang melalui link yang ada di bawah.